Aduh, tak boleh tidur lah. Macam mana nak buat apa pergi mancing lah. Hai kawan-kawan, hari ni saya nak bawa kawan-kawan pergi mancing dekat Port Dickson. Pantai ni hanya boleh mancing pada waktu malam. Sebelum tu saya nak singgah dekat PD Waterfront ambil umpan dulu. Dekat area PD ni kalau siapa-siapa berminat untuk beli beronok, boleh hubungi nombor yang tertera. Baiklah, jom kita teruskan perjalanan. Kita dah sampai dah geng, ngamsoi. Jom kita naik naga jap. Inilah Pantai Komeng yang terletak di Teluk Kemang, Port Dickson. Mesti ramai kawan-kawan yang tertanya-tanya, Pantai Komeng ni dekat mana ya? Kenapa tak dapat cari atas peta? Baiklah, biar saya jelaskan. Pantai Teluk Kemang ni panjang sebenarnya. Jadi pemancing-pemancing tempatan telah bahagikan Pantai Teluk Kemang ni kepada 3 bahagian sebagai rujukan pot mancing di pantai ini, iaitu Pantai Komeng, Pantai Stering dan Pantai Wellness Zone. Jadi itulah asal-usul nama Pantai Komeng dekat Pantai Teluk Kemang, Port Dickson. Dalam misi memburu strike hari ini, saya disertai oleh Cairo. Terima kasih bro sebab sudi berkomplot bersama. Jom mancing bosku. Jom kita set up dulu geng. Dalam misi memburu strike hari ini, saya menggunakan 2 batang rod, iaitu rod Seahawk Coastal Surf 15 kaki dengan rod Seahawk Windsurf Type R 16 kaki yang dipadankan dengan mesin Seahawk Shore Front dan Duccio Surf Hunter. Mei, saya kongsi sikit setup perambut saya. Untuk rod Seahawk Coastal Surf, saya pakai perambut tanduk di mana batunya hidup boleh bergerak macam ni. Di mainline saya, masukkan perambut jadi macam ni. Untuk bahagian ni pula, untuk masukkan perambut mata kail. Untuk rod Seahawk Windsurf Type R, saya pakai perambut game pantai. Ni cara cangkok beronok dekat mata kail. Untuk perambut game pantai, perambut mata kail masuk dekat sini. Nanti dia jadi macam ni. Abang kat sebelah tu pun pakai rod Seahawk Coastal Surf lah. Alamak bang, umpan awak terlucut lah. Lepas tu ada seorang member saya yang sangat rapat waktu sekolah menengah datang sini untuk berjumpa weh. Ini dia, brother Najmi. Kami dah terpisah 5 tahun weh, tak jumpa, rindu betul. Lepas tu kami pun lepak santai bersama-sama. Tiba-tiba kan rod Seahawk Coastal Surf saya macam berketuk lah geng. Kasih sembat satu kali. Alamak, tak lekat lah geng. Separuh udang dah hilang. Untuk rod Coastal Surf ni saya pakai udang hidup. Lepas tu kita tunggu satu ketuk pun tak ada geng. Dalam pukul 3.30 macam tu, Kapten Kamal dengan Abang Madi telah tiba. Mereka baru balik dari game dekat pangkalan balak. Terima kasih Kapten dengan Abang Madi sebab sudi berkomplot walaupun letih baru balik dari game. Sekarang dah nak pukul 4 weh. Aku kumpau lagi. Harap sebelum balik dapat seekor geng. Kalau tidak, hari ni korang tengok video kumpau je. Santai dulu kawan. Lepas tu rod Coastal Surf saya ketuk kuat weh. Alamak, dah kena scam, dah tak ada barang masa saya pegang. Ni Abang Madi nak test rod Seahawk Coastal Surf, tengok padu tak padu. Dalam pukul 5 lebih macam tu, masa nak dekat sahur, saya bancuh air untuk kita menjamu sama-sama. Jemput minum ya geng. Pada pukul 6.30 pagi, Karul terpaksa undur diri dulu sebab nanti tengah hari dia ada kerja. Kau memang ngamsoi bro, terima kasih sebab sudi berkomplot. Tiba-tiba kan tak boleh tak. Tak kumpau geng, ada barang. Strike, ada barang. Ada lesen geng, dapat anak 9. Okey lah tu, tak kumpau kan. Tapi ni anak lagi, jadi kita lepaskan ke dalam laut balik. Terima kasih ikan sebab sudi makan umpan bagi saya layan tarik-tarik daripada kumpau. Lepas tu kita tunggu sampai dah siang dah. Lepas tu dah ramai pelancong dengan geng-geng jet ski dah datang dah. Jadi kita terpaksa berkemas dan balik. Sekarang dah pukul 7 pagi. Barai gila. Video hari ni sampai sini saja. Jumpa korang di video seterusnya. Bye. Jom mancing bosku.